Kadang-kadang, kita tak perlukan percutian yang jauh atau mahal pun. Cukup sekadar udara segar, pemandangan hijau yang luas dan perjalanan singkat yang tak perlu rancang lama-lama. Sebab tu kita orang pilih Sekincan, bukan sekadar nak tengok benda kosong, tapi kita orang nak bawa korang terus ke sisi lain tempat ni yang ramai orang terlepas pandang. Kita orang singgah lunch laut bentaran bakar yang manis gila, berkena kopi tepi sawah waktu petang dan dinner dekat kafe yang ada vibe sangat eksklusif. Adakah Sekincan masih lagi destinasi nombor 1 untuk tahun 2026 ni? Overall budget ada di akhir video. Jom kita orang tunjukkan kenapa tempat ni tetap istimewa. Untuk trip ni, seawal pukul 8 pagi kita orang dah bergerak ke Sekincan. Perjalanan nak ke sana tu lebih kurang dalam 1 jam 40 minit macam tu. First destination kat sini, kita orang nak explore dekat area Padi Central. Padi Central ni sebenarnya one of the location homestay dekat Sekincan ni. Tapi port yang kita orang nak explore dekat Padi Central ni ada dekat belakang building homestay ni. Ada famous spot untuk korang OOTD, background sawah padi yang terbentang luas. Selain tangga tu ada banyak lagi backdrop lain yang ada dekat sini untuk korang tangkap gambar OOTD. Inilah rupa stairs to heaven tu. Tangga ni nampak je rendah, tapi bila korang sampai ke bahagian atas tu, angin tiup kencang, biar juga lutut berdiri kat atas tu. Tapi make sure korang datang sini masa bulan April hingga Mei ataupun Oktober hingga November, sebab time ni padi tengah musim menghijau dan menguning. Untuk lunch kita orang pergi makan seafood dekat AZR Mentarang Fresh Sekincan. Kedai ni diorang buka daripada pukul 11 pagi sampai pukul 8 malam dan hari Rabu tutup. Dekat Sekincan ni ada 2 seafood rare yang korang kena try kalau dah sampai kat sini. First Belangkas, second one Mentarang. First time dalam hidup kita orang jumpa dan nak makan 2 seafood ni. Untuk Belangkas ni kita orang order Belangkas bakar je. Untuk pengetahuan korang, Belangkas ni bahagian isi dia yang boleh makan hanya telur dia ni sahaja. Dari segi rasa susah nak digambarkan. Memang tak boleh nak brain lah rasa makanan atau seafood lain yang pernah makan sebelum-sebelum ni. Tapi yang pasti dia ada rasa masin dan tekstur telur dia ni keras dan liat. Nak kata macam ebiko yang ada kat sushi tu tak juga. Macam makan telur ikan pun tak juga. Memang totally rasa benda yang barulah. Untuk lauk kedua Mentarang ni kita orang order masak lemak cili api bagi ada kuah-kuah sikit. Tak adalah kering sangat kan nak makan tu. Dari segi isi dia memang puas hati. Isi dia banyak dan lembut. Serius, bila makan tu isi dia macam cair dalam mulut. Dari segi rasa pula, rasa dia lebih kepada isi oyster. Untuk masak lemak cili api kat sini memang padu teruk. Dari segi rasa lemak dia, balance antara rasa masin dan pedas memang secukup rasa. Macam masakan orang Nagori. Recommended untuk korang ambil masak lemak cili api kat sini. Untuk lauk terakhir, kita orang ambil sotong goreng tepung. Dari segi rasa, isi sotong dia memang lembut gila. Tak lihat langsung bila kunyah tu. Untuk tepung dia lebih kepada rasa tepung original Bestari dan tekstur tepung dia kurang crispy sikit. Untuk next spot, kita orang pergi lepak-lepak minum kopi dekat Cafe Viral tepi sawah. Tak sampai 5 minit pun daripada kedai kita orang lunch tadi. Kedai kopi sawah ni diorang buka setiap hari daripada pukul 11 pagi sampai pukul 11 malam.
Kat sini kita orang try air kopi sawah satu dengan air kopi frappe satu. Kopi sawah ni dari segi rasa, kopi dia ni guna kopi hitam yang selalu orang buat kopi O tu dicampur dengan susu. Untuk kopi frappe ni pula, dari segi rasa dia macam minum air bancuhan sachet white coffee yang di blended tu lah. Rasa dia biasa je, tapi bila minum time cuaca terik macam ni, memang ngam teruk. Untuk dessert kita orang order classic croffle. Basically untuk set ni korang akan dapat croffle plus maple syrup dan satu scoop of ice cream. Dari segi rasa, luar dia rasa rangup, dalam soft. Rasa croffle ni ngam teruk bila letak ice cream, sejuk yang creamy plus manis-manis maple syrup tu. Time kita orang lepak kat sini, cuaca memang terik gila. Cumanya time kita orang nak bergerak balik tu, baru perasan ada satu lagi building kat dalam area kopi sawah ni, dia orang ada jual kopi brew. Maybe next time kita orang boleh try yang kat sini pula. Nak order lagi tak larat dah, air yang ada ni pun tak habis lagi. Ok, untuk next location kita orang bergerak ke Paddy Gallery. Perjalanan dalam 10 minit nak ke sana. Tempat ni diorang buka setiap hari daripada pukul 9.30 pagi hingga pukul 5.30 petang. Cumanya pukul 12.30 sampai pukul 2 petang diorang tutup untuk rehat. Paddy Gallery ni juga dikenali sebagai Muzium Padi Sekincan. Harga tiket masuk ke sini RM5 untuk dewasa dan korang akan dapat beras ni percuma untuk setiap tiket. Ia merupakan sebuah kilang memproses padi sebenar yang dibuka kepada orang awam untuk tujuan pelancongan dan edukasi. Tadi kita dah layan view sawah padi kan? Kat sini kita explore sikit pula cerita di sebalik sawah padi atau penerangan pasal proses penanaman padi. So, once korang dah naik ke level 1 ni, korang akan dibawa ke bilik ni untuk tonton video pendek tentang macam mana padi ditanam, dijaga sehinggalah dituai menggunakan jentera moden. Keluar-keluar je daripada bilik tadi, korang boleh tengok operasi sebenar macam mana cara mesin-mesin besar memproses, mengasingkan dan membungkus beras secara langsung melalui cermin kaca ni. Cuma itulah, view agak kurang jelas sebab cermin dia agak kotor. Seterusnya korang akan dibawa ke area pameran barangan antik berkaitan penanaman padi tradisional. Selain tu, diorang juga ada koleksi barangan antik macam TV, radio dan mesin jahit kaki ni. Legend teruk. Sebelum exit, korang akan lalu dekat bahagian souvenir dan rice shop ni. Dekat sini korang boleh beli terus dari kilang, termasuk beras basmati, beras wangi dan beras perang. Keluar je pintu, korang menghala ke belah kanan, korang akan jumpa Pearl Rice Garden ni. Kat sini korang boleh tengok in real life cycle padi, start daripada padi ditanam sampailah padi tu ready untuk dituai. Seterusnya kita orang bersantai-santai petang di Pantai Redang Sekincan. Daripada Paddy Gallery tadi, nak ke sini dalam 15 minit macam tu je. Kalau tengok kepada rupa air pantai kat sini memang tak sesuai sangatlah untuk mandi-manda dengan airnya keruh lagi. Pantai kat sini lebih kepada pantai nelayan. Yang uniknya kat sini, bahagian belakang ni ada banyak tree house yang korang boleh berteduh dan lepak-lepak sambil layan angin pantai. Time kita orang kat sini, suasana agak sunyi, kurang orang dan stall pun banyak yang tutup. Walking distance daripada Pantai Redang tadi ni ada Sekincan Wishing Trees. First impression aku kat pokok ni nampak unik sebab penuh dengan ribbon-ribbon warna merah.
Kalau tengok dari jarak yang dekat, korang boleh tengok yang setiap ribbon merah ni diorang akan ikat dengan shielding yang berlubang. Ikut kepercayaan diorang, lagi tinggi ribbon tu tersangkut pada dahan, lagi besar peluang hajat tu untuk termakbul. Lepas tu kita orang bergerak ke Villaci untuk aktiviti berbasikal sekeliling bendang sebelum sunset. Sampai-sampai je kat Villaci, kita orang terus pergi ke reception area untuk sewa basikal. Ada macam-macam jenis basikal yang korang boleh sewa kat sini. Untuk kita orang berdua, kita orang order yang 2 seater ni je lah. Harga dia RM20 untuk sewaan selama 1 jam. Aku recommend untuk korang sewa je basikal kat Hotel Villaci ni sebab very convenient dan location hotel ni pun betul-betul sebelah bendang. To walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard. Aktiviti berbasikal keliling bendang ni aktiviti wajib kena buat kalau korang dah sampai ke Sekinchan ni. Writes down cities on her wrist and dreams she'll never. Sebelah malamnya lepas kepenatan, seharian dengan macam-macam aktiviti, lepas maghrib kita orang lepak-lepak santai je dekat Blue Segar by Vam Cafe. Diorang buka hari Sabtu dan Isnin pukul 4 petang sampai pukul 11 malam. Untuk hari Ahad pula diorang buka daripada pukul 11 pagi sampai pukul 7 petang. Kat sini untuk makan kita orang order strawberry cream ribbon dan beef slice and cheese. Strawberry cream ribbon croissant ni pastry dia memang flaky. First bite cream dia kat atas ni light je manis dia and combine dengan rasa masam-masam segar daripada strawberry. Untuk air pula kita orang order buttercream latte dan tiramisu latte. Personally, bagi aku buttercream latte dia much better compared to Zeus Coffee punya in terms of dia punya buttercream creaminess dan coffee strength. Okay, itu je sharing day 3 kami kali ni untuk Sekinchan with cost breakdown. So hopefully cost breakdown ni boleh bagi gambaran awal dan rujukan for those yang nak plan day 3 ke Sekinchan. So that mudahlah nanti kan korang nak plan itinerary dengan baik. Kalau korang suka tonton video ni, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih tonton video ni sampai habis. Stay tune untuk next trip kami. Bye guys.